Anda nak tukar absorber tapi masih lagi keliru, tak tahu nak pakai absorber apa? Jom tengok video ni. So dekat depan aku ni ada 3 jenis absorber yang berbeza mengikut pemanduan korang. Absorber yang pertama, absorber standard daripada Grabber. Absorber ni dia seakan-akan original kilang. So kalau korang jenis nakkan pemanduan yang rasa macam kereta baru keluar kilang, ni absorber memang sesuai untuk korang. Absorber ni standard and comfort. Yang kedua, kita ada absorber Pro Expert jenis heavy duty. Ini 15% lebih performance daripada absorber standard yang buatkan korang lebih sesuai untuk layan corner, lebih stabil waktu bawa laju, and yang paling penting sesuai untuk korang yang bawa load yang banyak. Dan absorber yang ketiga, absorber Sport Absorber daripada Pro Expert. Absorber ni kerasan ni masih lagi sama dengan absorber heavy duty 15%, tapi absorber ni shaft dia dah makin pendek. So kereta korang akan lebih lowered dan lebih stabil waktu korang bawa laju, and layan corner lagi sedap. So inilah 3 absorber untuk anda yang masih lagi keliru nak tukar absorber apa. Sebelum tu, kalau korang nak tahu berapa harga absorber untuk model kereta korang, korang komen kat bawah. Jangan lupa follow akaun Mr. Absorber. Jom kita pandu kereta lama seperti baru. Ciao.